Assalamualaikum, selamat bertemu kembali. Saya di KTM Premium Kuala Lumpur. Lama dah tak datang KTM Premium Kuala Lumpur. So kita masuk. Hari ni saya ada update sikit dekat motor saya. Oh, dah start dah. Motor saya dah start. Oh, dah start dah. Motor saya masuk bengkel hari ni. Motor masuk bengkel hari ni. Dah habis dah update. Dah habis dah? Kalau tak bukan sini ada error kan? Sini tak ada error. Yang tu lampu belakang punya error. Ni dah okey dah? Dah. Kalau tak ada error kan? Haa. Mobil baru dia bypass error banyak. Oh, ya ke? Baru? 39 pun tak apa tak? Masih naik enjin. Oh, okey. Oh, okey. Mantap. Jadi saya ceritalah apa yang buat ni. Dah habis dah? Dah. Boleh tunjuk. Apa? Tak set kan nama benda ni? Tak tahu. Tahu tak apa. So apa yang buat hari ni lah sebenarnya, motor saya keluar error tau. Motor saya keluar error. Bising sikit. Motor saya dia keluar silau lah. Keluar error. Lepas tu saya datang check lah, dah cocok komputer tu semua kan. Dan rupanya kena ada software update. Motor KTM ni macam tu. Kebiasaannya anda tak perasan pun kena ada software update ni, sebab masa kita servis, dia lepas tukar minyak hitam dan semuanya tu, dah buat kerja servicing tu, dia akan cocok dalam tablet KTM tu. Bila ada update, diorang akan automatically update. So dekat motor saya sekarang ada tiga software update. Management, ECU management system update. Lepas tu dia ada instrument cluster update. Satu lagi saya tak ingat apa. So dia ambil masa dalam sejam juga nak update benda tu. Sebab banyak. Sebab motor saya 990 ni dia banyak sensor. So bila banyak sensor, banyaklah update-nya. Ngam. Tu kan. Sini. Okay, padat. Padat pula, ngam. So lain-lain tak adalah, dia just update software saja. Sebab dia belum time service lagi ni. Mereka tengok bila servis ni. Tapi dah boleh lah kalau nak servis. Kita tengok kat sini. Bike info. Servis. Lagi 7,000 km. Banyak lagi lah bang. Dah ori. So saya baru jalan motor ni 3,000 km daripada servis. So lagi 2,000 saya servis lah. Lagi 2,000 km je saya servis. Ngam. Ada warning. Side stand, tak apa. Side stand tu biasalah. Kalau tak ada side stand kan macam mana. So itu sajalah yang ni. Memang tadi saya datang untuk check sebab ada engine check light. Sebab dia tak tahu punca kenapa. Rupanya nak kena update software. Itu je lah. Itu saja. Betul dah settle dah. Dah settle dah motor saya. Ngam. Dikeluarin. Kita tolak dulu buat keluar. Okay, siap dah. Dah siap. So itu sahaja. Tadi ingat nak servis sekali, tapi sebab lagi 7,000 km baru nak servis. So kita tak servis je. Pakai 3,000 kan. So biar dulu. So itu sajalah. So untuk pengetahuan anda lah, memang KTM akan ada update software bila-bila mereka rasa perlukan. Macam motor saya ni 990 ni, dia banyak sensor dan dia senang trigger. Kalau benda kecil pun dia trigger. Macam signal ke apa benda ke, nanti keluar warning. Sebab dia terlalu sensitif. So yang software baru, update baru ni, dia mengurangkan sensitivity itu. Macam itulah lebih kurang. Benda kata, ini tak ada apa, okey je. So tak payahlah. Macam itulah, senang. Sejarah kita pun relax je lah. Tapi ni first time motor saya keluar check engine light. First time keluar. Dan dekat warning tu tak tulis apa-apa. Bila kita cucuk OBD tu, baru dia beritahu kena update software. Mantap kan? Mantap. Sebab tu dia mahal. Sebab tu dia mahal. Ada sebiji lagi ni 990 dalam ni.
Mari saya kongsikan. Silau betul. Oh, silau. Ada sebiji lagi. Tapi ni tukar tayar lah. Ni tukar tayar. Ni tayar standard ni. Tayar standard yang ditukar kepada tayar standard semula. Sebab ini yang tayar paling sedap. Ni memang sedap pun. Battle S22. So kalau anda nak tukar tayar apa, ragu-ragu pakai je lah. Ni confirm ngam. Ada orang tak suka Battle, ada orang suka Michelin apa Power Cup ke Power 5. Tengoklah. Ada orang suka jenama Michelin tu. Tapi saya start dah pakai standard dah tayar ni. Tapi tayar ni memang sedap lah. Daripada 39 dah pakai. Boleh tahan. Kan? Boleh tahan. Harga pun boleh-boleh lah. Tak ada. Boleh-boleh lah. Tapi nak sedap, tayar tak boleh murah sangat baru ngam. Tengok, Tokyo pakai tayar apa bang? Kau pakai tayar apa bang? Tayar super kosa. Sebab kosa tengok. Mekanik pun pakai tayar. Bukan ayam-ayam Aduh. Paling cikai pun road lah. Yang apa? Power 5 lah. Paling Power 6. Michelin Power 6. Tapi tu touring sikit kan? Tak. Boleh lagi Boleh. Semi boleh lagi Touring road. Oh okey. Power 6. So antara tu lah. Battle S22, Power 6 Michelin. Kalau nak pakai tayar macam Abang Ace kita pakai pun boleh juga kalau ada duitnya. Second. Ni tayar depan dia cantik lagi tapi dia tukar. Itulah dia sikit-sikit. Belum. Elok je. Main ni tinggi. Main 14, 13 lebih. Okey lagi. 990 ni dia pakai Aero, exhaust Aero. Tapi Aero ni sayangnya slip on tak boleh buka silencer. Dia mati terus. Dia mengikuti Euro 5. Euro 5 macam ni lah. Tak kasi bising, alam sekitar. Orang Malaysia tak boleh macam ni. Orang Malaysia tak boleh. Malaysia dia rasa hati. Tapi sayang lah bagi saya lah. Sebab benda ni mahal tau. Tapi tak boleh buka ni. Bunyi dia lebih kurang standard je kot. Tak. Nah itulah. So kalau nak beli exhaust, tengok pilih betul-betul yang boleh buka. Tapi dah beli kan, tak macam mana. Ataupun mungkin kita boleh cari kedai yang boleh buka ke. So dia pasang apa lagi ni, slider. Ni memang power parts. Ni power parts. Ni power parts. Itu je lah. Nah, so kita masuk dalam. Motor dah settle. Abang ni tukar tayar je. Masuk dalam. Tu tayar penting tayar. Tak kisahlah anda pakai motor apa, motor kapcai ke, motor 300cc, 400cc. Ni Abang Adi. Yang penting tayar tu lah. Sebab tayar tu ngam. Tayar tu kena ngam. Ni 790 pakai Maxxis. Tayar ni pun okey juga Maxxis ni kalau kering. Basah saya tak cuba lagi. Saya tak ingat lah sebab dah lama sangat saya tak bawa 79 ni. Tapi ni yang model baru. Ngam. Model baru pun ngam. Adventure warna oranye. Ni best lah Adventure warna oranye ni. Hari tu video yang saya buat review tu dia warna warna putih. Ni dah sekarang stok sampai warna orange. Tapi dah habis dah. Dah register dah pun. Ada 2 unit je lagi. Ada sini dengan dekat sana tu. 2 unit je tinggal. Dan dah habis dah. Warna putih pun dah habis, orange pun dah habis. Next batch adalah pada bulan 7 yang dikatakan lah. Hujung bulan 6, bulan 7 next batch untuk Adventure 79 ni. Orange dia lain sikit. Kalau dia orange ni lain sikit lah. Dia macam terang gelap lah macam tu. Dia punya dia punya warna ni terang gelap. Dia macam terang tapi macam gelap. Macam nak cakap dah. Dan ada stiker sikit orange kat belakang ni. Itu je. Simple. Yang pentingnya yang baru punya model untuk anda yang nak tahu kan. Macam nak tahu dia paling baru ke tidak. Yang paling baru dia ada adjustable suspension. Itu je senang. Kalau tak perasan warna, lupa warna apa, dia ada warna putih dengan orange. Dan dia ada adjustable compression dengan rebound kiri kanan. Dan untuk belakang dia ada preload adjuster kat luar. Ni, dia ada preload adjuster kat sini. Ni confirm model terkini 2026. Antara yang terbest lah. Antara yang terbest. Kat sini pun saya tengok ada satu ni NOS ni, new all stock ni. New all stock KTM Duke 390. Antara yang terbest lah ni. Mungkin harga sekarang dah murah banyak. Best lah motor ni. Antara dulu saya punya 39 lebih kurang macam ni lah. Tapi ni dah facelift. Dia facelift dia ada color grey ni. Saya punya dulu warna orange. Yang ni 79 baru. 79 ni 39 yang paling baru. Ni dia keluar tahun 2024 39 ni.
Harga dia berapa? Ada tak harga dia? Harga dia RM35,000 RM35,000 untuk Duke 390 baru. Untuk 790 Duke ni harga dia RM47,000. Ada kat situ harga dia RM47,000. On the road dekat-dekat 50 lah. On the road dekat 50. Bulanan mungkin dalam 800 macam tu, lebih kurang saya. Nah, kalau 10%, kalau lagi banyak dia punya deposit lagi banyak lah. Dia punya lagi banyak deposit lagi rendah lah. Cuma yang ni saya tak pasti berapa. Ni berapa bang jual? Ni all stock kan? All stock kan? Berapa jual? No, on the road 28. On the road 28 je ni. 390, 28,000. Dia tak ada adjustable, dia tak ada apa, tapi senang bawa, nimble, sedap, senang kerja je. Tukar exhaust, tukar ni, dah. Motor ni. Dah. Lain tak payah. Yang ni tinta gelap sikit, buang eco, settle. Set mirror kasih pancung. Set mirror kasih pancung, ngam. Settle. Dan untuk yang baru ni dia mahal. Dia mahal lagi lah, 35,000 sebab dia datang dengan adjustable semua. Dan adjustable suspension, ada modes, dia banyak lagi dia punya teknologi, dia banyak kat situ. Ada Q shifter, yang lama ni tak ada. Rupa pun lain, dia atas minat masing-masing lah. So ada lagi kat sini SMT, KTM SMT 890 101 harga dia, 101,800. On the road berapa entah, 105 mungkin. SMT 890 ni mantap juga. Saya tak pernah bawa. Antara yang tak pernah bawa inilah. Ini dengan Super Duke yang saya tak pernah bawa lagi. Ini pun dia keluar sekitar tu lah, 2024, 2025 macam tu lah saya ingat, ataupun 2023 saya tak ingat. Tapi ni antara yang terlatest lah, Supermoto Touring. Ngam. Yang ni macam tadi tu jadi, warna orange 790 Adventure. Mungkin ada yang nak tahu harga dia ni. Harga dia silau betul lah, 59,800. Mungkin dalam 63 on the road, lebih kurang tu. Ni ada Duke 200 promo 14,800 sekarang harga. KTM Duke 200 14,800. Handling mantap, senang nak bawa, ringan, ngam. Ini Adventure 39. Lama tak nampak Adventure 39 ni. Ni second ni ada use Adventure 39. Nanti nak tahu harga kena datang KTM Premium lah. Ni dah lama saya tak tengok baru dah ni, untuk Adventure 39 ni. Sini ni Duke 250 22,500. On the road promo 23,500. Bulan-bulan kalau down payment RM68, 7 tahun 375. Kalau down payment 5,000, bulan-bulan 333. Ngam. Tengok motor pun dah siap, dah settle dah. Boleh gerak. Dah settle bang. Ngam. Kalau kita datang, jangan lupa share dan subscribe. Assalamualaikum.